Itulah ada yang kata rindu Kak Zaidah. Alhamdulillah, saya pun rindu sebenarnya. Sebab benda ni, kita ni kan masak hari-hari. Jadi, bila saya tak masak tu, saya pun rasa macam sebenarnya tak kena lah. Macam tak complete hidup tu kalau tak masak. Kan? Ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi kari buah keras. Okay, saya nak tumis ni. Bawang besar yang kita dah mayang atau kita dah iris. Okey, sementara nak tunggu bawang ni naik bau, saya nak kisar. Bawang besar, bawang putih, buah keras. Kita perlu kisar ni lah. Okey, kita dah tumis sampai agak-agak dia macam ni dah boleh lah ya. Okey, nampak tu? Jangan sampai garing, nanti dia jadi bawang goreng dah. Okey, kita nak masuk yang kita dah kisar ni tadi. Bawang putih, bawang merah, halia, bawang putih, bawang merah, halia dan buah keras. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak. Masuk pecah minyak tu sampai bawang tu masak betul. Ya, tak mau ada air-air lah, jadi dia jadi kering lah, kering. Jadi bila puan masak, bawang tu semua dah masak. Dia jangan bawang tu tak masak lagi, puan dah tambah air. So, nanti lauk tu tak berapa wangi, tak berapa sedap lah ya. Jadi sekarang ni kita nak masuk semua rempah-rempah ni. Kalau puan rasa nak bancur dengan air, silakan. Saya tak bancur dengan air sebab saya suka lebih rempah ni direct dekat api, dekat minyak, dia akan jadi cantik, warna dia cantik, dia akan jadi wangi sikit. Saya kecilkan api waktu nak masuk rempah-rempah ni. Rempah kari, serbuk kunyit, serbuk lada dan juga ladi hitam ya. Kalau kata ladi hitam ni lebih kepada nak bau ladi hitam. Saya tak payah tunggu lama. Dia naik aja bau, kita masukkan air ni tadi. Tambah air ya. Saya sayangkan air lebihan dalam blender ni, kita masukkan air. Saya masukkan air lagi sikit. Kemudian kita masukkan ayam. Tak payah dah. Okey, kita masukkan semua ni ya. Ayam besar puan, nampak? Puan kenyang lah kalau makan. Dan makan tengah hari, tak payah makan petang. Kenyang ni masuk pagi tidur. Okey, kita nak masukkan santan ya. Okey, kita masuk semua, masukkan air lagi, tambah pekat, berkuah atau tidak terpulang kepada masing-masing ya. Ya, okey, kita nak masukkan carrot dengan kentang. Masukkan juga bell pepper ni ya. Dan jangan lupa ini penambah rasa. Dia dah masukkan apa? Sos ikan. Ya, kita lupa tadi nak letak garam, so kita letak garam. Bila ayam dah masak kan senang. Dah masak ayam, jadi kita tunggu dia mendidih, dah boleh angkat. Kalau ayam mentah ni tak boleh lagi ni puan, mau setengah jam pun tak tahu masak ke tak masak. Ya. Saya ni pasal nak cepat, jadi puan boleh makan cepat. Kita tunggu dia mendidih ya. Okey, dah pun siap. Kejap je ya. Kejap je. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu kari buah keras buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.